Azifa, mungkin hari ni boleh share sikit ada majlis istimewa bersempena dengan Hari Raya. Azifa dengan Mak Azifa buat open house. Kita orang buat just untuk family dengan kawan-kawan terdekat lah. So, ada lagi kawan lain tapi ni dua kawan terdekat Azifa juga. Dan Azifa baru juga kenal tapi kadang-kadang bila kita baru kenal pun kita boleh terus rapatkan kalau personality match. So, itulah. Zaki, Yamani. Ini Putri. Putri Alia. Memang dah lama kawan ke Putri Alia dengan Azifa? Kita orang actually baru je kenal sebab our latest project kita orang work together. So time tu macam tiba-tiba macam terus click, terus jam and then since then kita orang macam kawan. Yeah, Like don't know how. Terus macam click. And then Tasha ajak saya datang sini and nanti pun InsyaAllah saya akan buat makan-makan jugalah. Nanti saya akan invite juga. Dia macam tiba-tiba macam ngam macam tu. Kita orang match. Kita orang masa tu berlakon telemovie je. Padahal berlakon 3 hari je. Tapi time first day tu je dah Dah boleh ngam. Ya, first day Tasha masuk set tu kan, kita orang dah macam saya tak tidur selalu saya kat set akan tidur. Tapi masa Tasha masuk kita dah lah puasa kan. Ya. Kita punya puasa itulah penat dia tapi still ngam. Di sinilah dia. Zaki kita dah kenal dah lama dah sebenarnya. Kenal online. Tapi masa tu kebetulan kita terjumpa dekat event. Lepas tu borak-borak macam baik juga Zaki ni. Lepas tu ajak je lah. kita orang dua. First time First jumpa. time. Selalu jumpa adik dia. Sepatutnya adik dia ada. Saya kena scam. Ayo. Okey, cakap pasal adik, ramai tak tahu itu sebenarnya anak kepada. Tok Wi. Kakak kepada Merah. So, you pun tengah berlakon, sekarang pun tengah involved dalam industri seni. Saya involve, cuma bukan full time lah, part time. Macam kalau ada berkelapangan dan only Putri macam berlakon semua tu. But my full time job Putri dengan Didi. Didi events. So Daddy okey tak bila you join industri ni? Didi Putri okey je, cuma as long as Putri pandai manage my time. Sebab Putri bukan berlakon saja macam Putri cakap tadi, berlakon part time. But my kerja hakiki is I do events. We do events together with my dad. Putri kena tengok my schedule. Kalau macam clash dengan kerja hakiki Putri, then I cannot take macam tu. Lakon pun dengan AI je. Okay. So bila dah bertiga ni mungkin ada something ke daripada you all. InsyaAllah coming soon. Sebab tu saya pun menjemput mereka untuk kita orang boleh bincang tentang future, apa kita boleh buat kan. So insyaAllah one day menantikanlah. Good luck guys. Thank you. Thank you.